Kebangsaan Sultan Badriah berjanji dan berikrar akan mematuhi undang-undang dan peraturan sekolah. Kami akan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan ikhlas sepanjang masa. Kami berjanji akan menjaga nama baik sekolah, guru-guru, agama, bangsa dan negara berdasarkan prinsip-prinsip rukun negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang ketua pengawas, bagaimanakah anda memupuk sifat kepimpinan dalam kalangan murid-murid? Sebagai seorang ketua pengawas, saya akan lead by example. Contohnya, katakanlah ada satu aktiviti tu saya bagi kepada budak-budak. Saya sendiri akan sertakan untuk saya menunjukkan ciri-ciri kepimpinan tu sebagai seorang ketua pengawas. Saya sertai juga aktiviti yang saya keluarkan. Jadi, apakah harapan anda kepada pengawas baharu tahun ini? Jadi saya mengharapkan untuk pengawas yang baru untuk menjalankan diorang punya tugasan seperti biasa ikut jadual dengan mengikut tata tertib ataupun diorang punya tugasan yang diberi. Okey, terima kasih. Jadi, bagaimanakah anda memikul rasa tanggungjawab sebagai ketua pengawas? Dengan pertolongan guru-guru dan juga rakan-rakan seperjuangan, alhamdulillah saya boleh jalankan tugas saya. Itu saja. Terima kasih.